Bolehkah netizen menyebut dalam Facebook, neraka kirim salam? Itu kata akhir zaman. Akhir zaman. Nabi kata seorang yang mengucapkan satu perkataan yang la yubali, dia tidak herau. Apa kesannya tak herau? Menyebabkan dia akan disembamkan dalam neraka dengan perkataan itu sejauh 70 tahun. Dilempar dalam neraka 70 tahun. Dengan sebab satu kataan yang disebut. Dan dia tak kisah pun apa yang disebut. Ini zaman berlaku sekarang. Betul tak? Ramai cakap. Dia tak ada hak. Kenapa dia tak ada hak? Kerana dia tak ada ilmu. Dia macam budak-budak. Tapi kalau orang ada ilmu, bertepik melolong. Takut. Faham? Budak umur 3 tahun, 2-3 bulan mengakak berapa? 8 bulan. Setahun. Ngakak. Ular tidur sela duduk depan, dia pergi kat ular. Budak tu takut tak? Setahun. Takut. Mak dia atas labuk. Allah! Bertepik tak tu. Faham? Ni orang aling tak tu. Tepik menolong. Tak. Takut ni. Mati budak ni. Budak pergi pegang lah. Pauk matu. Kenapa budak ni tak takut? Kerana dia jahil. Faham? Tak takut kan? Mak dia tahu dah. Nyakit kalau ular warna. Nak. Boleh mati budak. Orang KL, faham? Mana tengok rimah? Faham lagi? Jadi bila balik raya, rumah Tok Ki tu, Nuah J tu. Bukit tu, faham? Belakang ada Bukit Limang. Tok Ki kata, main kita pergi ambil buah kat bukit. Faham? Tok Ki orang sini. Cucu orang KL lupa, faham? Cucu kata, Atok, kat sini tak ada rimau ke? Aduh. Takutnya Toki dia cucu. Dah kata gitu. Mari lagi. Kata itu mulut. Lautan nak kata itu. Dan nak kata macam mana tu? Kata tiger. Faham rimau tak erti. Takutnya sebut rimau. Takut rimau tu dengar. Rimau tu mari apa? Toki dia kenal rimau. Kubai pegang sekok anak yang tawakok kubai. Budak ni tahu apa? Lepas tu ramai orang cakap ni dalam internet ni. Instagram ikut suka dia nak keluar kat mulut dia. Dia tak heran pun. Nabi kata dengan sebab hak dia cakap tu 70 tahun dihumban dalam api neraka. Sab'ina kharifah. Kharifah tu asalnya zaman yang kita tak pasti berapa. Tapi setengah ulama kharifah dia diterjemah dengan tahun.